Business owner ni selalu fikir sales start ni mesti sebab tak cukup leads ataupun marketing tu tak cukup padu. Tapi sebenarnya punca sebenar bukan itu. Itu cuma masalah kecil. Masalah yang sebenar yang founder kena solve adalah iaitu yang pertama, anda sebagai business owner lagi, sebagai founder lagi masih lagi terlibat kerja remeh dan bukan fokus untuk kerja-kerja yang dapat grow business. Yang kedua, marketing dan sales tidak ada strategi yang scalable. Hanya just buat random trial and error and then tak fix. Yang ketiga, ada team tapi tidak ada sistem. Team berterabur. Jadi, kalau anda nak scale ke 100k ke atau ke 300k ke sebulan, anda sebenarnya tak perlu kerja lebih keras. Tetapi anda perlukan sistem yang lebih jelas dan berkesan. So, macam mana pula nak kena bina sistem yang berkesan? Dan bukan ni je, nak tentang isu marketing, business, nak manage team, macam mana nak unstuckkan bisnes anda supaya dapat grow dan scale ke arah 6 ke 7 angka punya bisnes. Jadi, apa yang saya nak kongsikan lepas ni akan blow your mind. So, follow sekarang kalau tak nak terlepas. Tapi in case kalau anda nak shortcut, pergi je klik link biru dekat profile saya.